Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Yang dihormati para ilmuwan dan semua yang hadir pencinta ilmu. Saya diminta supaya mengulas secara ringkas isu yang hangat terkini, perang antara Israel dan Iran. Dan masa yang ringkas ini perlu dipahami bahawa di belakang peperangan ini adalah kota-kota besar dunia. Yang mahu menghalang umat Islam kembali semula menjadi kuasa besar dunia. Setelah 100 tahun kejatuhan kerajaan Uthmaniyah 1924, melalui umat Islam dilemah dan lumpuh dengan perpecahan perbezaan kaum dan mazhab. Setelah Rasulullah SAW berjaya menyatukan umat Islam kerana kerasulannya untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Arab saja. Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab-kitab zaman dahulu, semua agama, sama agama samawi, agama para Rasul, ada agama yang tidak. Allah akan melantik Rasul untuk seluruh manusia di akhir zaman. Setelah dikurniakan sedikit ilmu daripada Allah, manusia mencipta alat-alat yang canggih sehingga dunia yang luas jadi dekat, berhubungan cepat. Cukup seorang Rasul saja. Diutuskan Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat ilmu Al-Quran Al-Karim. Mukjizat semua ilmu. Ilmu agama dan ilmu dunia. Quran tak boleh dicabar sehingga hari ini. Dan Nabi telah berjaya menyatukan orang Arab yang berpecah. Terkenal paling ganas, paling jahiliah dapat disatukan dengan Islam. Dan berjaya menyatukan orang Islam, Arab dan bukan Arab. Menyatukan umat manusia sebagai agama dan kaum di atas sifat kemanusiaan. Berkonsepkan tak ada paksaan dalam agama dan Islam adil untuk semua. Kerana Islam dia terima
ditegakkan negara Islam di Madinah, di mana kejayaannya berkembang. Seluruh pelosok dunia sehingga menguasai sebagian besar benua Asia, utara Afrika, selatan Eropah, timur Eropah. Sempadan kuasanya dari Nusantara, alam Melayu melalui Asia Tengah, Spanyol, sebahagian Perancis, Portugal, utara Afrika, tengah Afrika. Bergacau oleh Islam dalam masa 1000 tahun lebih. Mereka berdekat majmuk yang berjaya mencipta tamadun Islam. Dapat ilmu wahyu, Quran mukjizat ilmu, dan ilmu yang baik dari seluruh dunia. Semua bangsa dikumpulkan oleh Islam. Berdasarkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan manusia. Terciptalah tamadun Islam. Banyak orang kita yang tak ada. Islam yang pertama menegakkan negara berdasarkan mengabdi diri kepada Allah, hak rakyat, adil untuk semua. Mengumpulkan ilmu yang bermanfaat. Negara Islam yang pertama buat hospital, buat bank, mewujudkan undang-undang antarabangsa yang mengamankan dunia. Sehingga kuasa Islam menguasai dunia. Barat yang dengkikan Islam, musuh yang dengkikan Islam terpaksalah mencari jalan untuk mengepung dunia Islam. Setelah gagal melalui peperangan dan sebagainya, melalui penjajahan, pengembaraan oleh Vasco da Gama, Marco Polo dan lain-lain lagi. Seluruh rantau menakluk keliling. Kemunculannya mereka berjaya memecahkan orang Islam. Dengan perbezaan bangsa dan mazhab. Kerana kejahilan agama, kalangan orang Islam. Kejahilan ilmu duniawi, kalangan orang Islam. Di masa akhir mereka menyebabkan mereka telah berjaya dipecahkan, jadi lemuk, ditakluk. Negeri orang Islam dibahagi kalangan kuasa penjajah. Pencabar yang paling besar pada Islam ialah Yahudi Bani Israel. Kerana termasuk mereka terhadap bangsa dan agama mereka. Mereka ini mengembalikan semula kerajaan Israel yang agung, Nabi Sulaiman alaihi salam, yang menakluk dunia kurnia Allah. Mulkan la yang bagi di ahad. Disebut dalam Quran. Kerajaan yang tak sahaja diberi pada sesiapa pun. Allah khusus dia benar Nabi Sulaiman alaihi salam. Orang lain tak boleh. Rasul memegang Tuhan dengan adil, tunjuk wahyu. Boleh memegang Tuhan alam. Orang Yahudi tak boleh. Apa lagi Yahudi terkenal dengan penasih kaum ini? Zalim terhadap kaum lain. Membunuh Nabi-Nabi. Membunuh para ulama yang baik. Raja-raja yang baik. Dan rakuskan kuasa.
Munculnya Islam oleh Nabi Muhammad SAW dianggap pencabar. Mereka nak jatuhkan Islam sejak zaman awal melalui peperangan Ahzab, menggabungkan Yahudi kabilah orang Arab. Mengepung Madinah. Mereka dikalahkan wahazaman Ahzab wahada. Mereka dihalau sehingga merempat ke seluruh pelosok dunia. Namun muncul kalangan mereka dikenal Zionis. Zionis adalah kumpulan penafsir Yahudi yang berjuang untuk mengembalikan semula Yahudi menakluk dunia. Mereka berjaya melalui kejayaan mempengaruhi pemimpin dunia dengan kekayaan media, sehingga Islam dijatuhkan. Digunakan aspek perbezaan mazhab dan kaum. Sebenarnya mereka menggunakan aspek ini zaman Nabi SAW. Nama orang Islam berbagai bangsa dan kaum, berbagai latar belakang. Nama dalam Islam banyak mazhab. Kerana dalam ajaran Islam itu ada rukun-rukun, sawabit, hukum-hukum yang tetap yang tak boleh diubah. Berkaitan naluri manusia, tak boleh diubah sampai bila-bila. Berkait dengan ibadat, dengan iman, berkait dengan halal dan haram. Perkara yang tak mungkin dicapai oleh akal manusia. Allah memberi petunjuk dengan nah yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan di sana ada peraturan mutaghayirat, perkara yang berubah mengikut perubahan kehidupan manusia, keadaan kaum masyarakat dan manusia. Menyebabkan dalam Islam ini ada masalah-masalah cabang yang berbeza. Khususnya pada para sahabat ditugaskan wilayah-wilayah yang banyak yang berbeza masyarakat. Dalam cabang ini ada perbezaan hukum yang berkait dengan cara hidup yang berbeza antara mazhab dengan mazhab. Kerana perbezaan keadaan. Contohnya dalam masalah kerajaan dalam negara Islam. Mengikut mazhab Syafi'i yang boleh jadi rakyat orang bukan Islam dan negara Islam hanyalah penganut ahli kitab, Yahudi, Kristian dan Majusi. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Mengikut pendapat mazhab yang lain, Hanafi dan Maliki, apa sahaja pengaruh agama tak boleh dipaksa. Boleh jadi rakyat dan negara Islam. Mereka diselamatkan dengan Islam. Oleh kerana menghasil syariat, tujuan syariat itu menyelamatkan manusia. Bukan membunuh manusia, bukan memaksa. Maka diajak semua manusia tanpa mengira agama. Tipunya perbezaan mazhab ini, kerana masalah ini hidup dan masyarakat dia, Mekah, Madinah dan kawasannya, yang ada orang Yahudi, Kristian dan Majusi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik di utara Afrika, Abu Hanifah di Pulau Al-Qiyam, hidup dan mencatat berbagai agama. Maka Abu Hanifah membuat fatwa, semua penganut agama boleh jadi rakyat dalam negara Islam. Imam Malik begitu juga, sama pendapat dia. Boleh terima semua. Ulama-ulama kita yang berdakwah di Nusantara ni, ada ulama yang bertafakuh. Tafakuh dengan makna berilmu agama dan memahami bagaimana menerjemahkan ilmu itu dalam kehidupan bermasyarakat. Pendakwah yang bertafakuh
bukan ulama saja yang bertafakuh, memahami bagaimana tegakkan ilmu. Datang Nusantara ini melihat penduduk Nusantara orang Melayu ini agama Hindu, agama Buddha, bukan Majusi, bukan Kristian. Diambil pendekatan maqasid syariat. Bila raja-raja di Nusantara masuk Islam, raja tak dipecat, terus jadi raja. Raja berpenglaraan. Ulama pendakwa bertafakuh dari penasehat. Memerintah. Mereka mengambil pendekatan menerima penganut agama jadi rakyat. Melalui keadilan Islam, kita menyaksikan bagaimana seluruh Nusantara ini menjadi orang Islam. Ini kehebatan keadilan Islam. Inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh termasuk lawan Yahudi. Di masa kelemahan orang Islam, mereka berjaya memecahkan orang Islam melalui bangsa dan mazhab. Sehingga orang Arab, orang Melayu, orang India dan sebagainya yang banyak jahil agama berpecah antara satu sama lain. Bukan saja berpecah bangsa, berpecah mazhab. Bukan saja Sunni, Syiah dan Khawarij. Termasuk satu mazhab Syafi'i. Membalas pasal niat, membalas faham beduk. Pasal beduk boleh tak boleh? Bid'ah atau tidak? Membalas pasal sifat 20, salat dan khalaf. Dalam satu mazhab Syafi'i berkelahi. Satu mazhab Hanafi berkelahi. Mereka berjaya memecahkan ini. Perbezaan ini berlaku sejak zaman Nabi SAW. Berlaku sejak zaman Nabi. Tapi Nabi berjaya menyatukan mereka dengan ayat yang diwahyukan. Ada sebab turunnya. Ataupun Nabi saya langsung menyelesaikan masalah. Bila Nabi wafat, terdapat kekhilafan untuk melantik siapa ketua negara yang ganti Nabi SAW. Ada 3 pandangan. Golongan Ansar, penduduk Madinah mencadangkan Ma'ad bin Ubadah. Keluarga Nabi mencadangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Muhajirin mencadangkan Quraisy. Dipilih dengan Quraisy. Bila Muhajirin mengemukakan hadis ayat Quran, wa amruhu syura bainahum, mesti bermusyawarah. Hadiful ilmatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Ibn Khaldun mengulang dalam mukaddimah, Quraisy dengan makna kaum yang mendominasi masyarakat Islam. Akhirnya mereka bersepakat. Semua Muhajirin, Ansar, keluarga Nabi menerima keputusan melantik Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Quraisy, kaum yang mendominasi. Kemudian pemimpin Islam berubah antara satu kaum dan kaum. Kaum dominasi ini berubah, tak kekal orang Arab. Tukar orang Turki, tukar orang bila ramai masuk Islam, mereka yang memimpin dunia Islam. Nusantara ini kumpul Melayu paling besar. Maka orang Islam Melayu yang memimpin negara, yang mempengaruhi rakyat, mesti nak jadi pemimpin, orang yang mendapat dominasi pengaruh. Ini konsep demokrasi yang ditimur oleh Barat. Barat ambil pada Islam dulu. Ini. Dan orang Islam bersatu. Ulama-ulama bertafakuh. Semua. Malangnya, kepecahan awal itu jadi mazhab. Pandangan Ansar jadi Khawarij, pandangan Muhajirin jadi Sunni, pandangan Ahlul Bait jadi Syiah. Pecah. Tapi mereka boleh bersatu. Boleh balik pertanyaan hadis. Di zaman orang Islam tenggelam dalam kejahilan. Ulama-ulama yang lemah. Ramai ulama dan tidak bertafakuh. Ibn Mas'ud mengatakan akan tiba satu zaman orang Islam menghadapi masalah bila ramainya ulama ilmu banyak tapi tak bertafakuh, tak memahami menerjemahkan ilmu itu. Banyak qurra, orang yang hafal Quran, tapi tak banyak yang memahami ayat-ayat Quran.
akan timbul masalahnya. Berlaku perpecahan. Sehingga jatuh ke dalam kesmatian. Walaupun kuasa Islam jatuh, cahaya Islam tak sadar. Masih ada ulama-ulama yang bertafakuh. Ulama bertafakuh dengan semua mazhab ini bersatu. Memungkinkan untuk kembali semula menegakkan kerajaan Islam. Maka ditubuhkanlah kumpulan Islam, parti Islam di seluruh dunia Islam. Di negara Arab ditubuhkan Ikhwan Muslimin. Di Indonesia Parti Madlumi. Di Malaysia Parti Pak. Benua India Jamaah Islami. Di Iran Fidayaan Islam ditubuhkan. Jadi Jamaah Tanur dan lain-lain lagi ditubuh lepas itu. Yang berjuang untuk kembali semula kepada Islam yang berkuasa. Mereka sangat takut Islam berkuasa balik. Kerana pengkaji-pengkaji ilmu pengarasan, kalau Islam ni berkuasa, Islam menguasai hati-hati manusia. Menakluk hati-hati manusia. Kerana keadilannya, kebenarannya dibaca oleh orang. Orang minat pada Islam. Mesti dihalang. Yang berkerah ialah Yahudi. Kumpul balik pasukan Ahzab untuk menyerang kembali semula negara Islam. Allah Ta'ala menyuruh orang Islam bersedia. Bersedia untuk menegakkan Islam ini. Bersedia membantu orang Islam di mana mereka dizalimi. Ada ayat Quran. Subhana Allah ta'ala lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah kamu orang Islam sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan untuk menegakkan Islam. Kekuatan ilmu, kekuatan sains, teknologi, kekuatan, segala-gala kekuatan. Dan mesti bantu orang Islam yang dizalimi. Bila orang Islam dizalimi di dunia, mesti dibantu. Diselamat mana orang dizalimi. Malangnya, pemimpin negara yang tolong jatuhkan Uthmaniyah ini, setelah dilantik menjadi pemimpin di negeri masing-masing oleh penjajah. Oleh negeri Arab, yang tolong Uthmaniyah pun jadi raja, jadi pemimpin. Kemudian, mereka dilindungi oleh penggalan-penggalan tentera. Kuasa besar. Tiap-tiap negeri ada penggalan tentera mereka, British, Perancis dan lain-lain lagi. Hasil-hasil buminya diangkut. Dibawa bagi dia orang Arab dapat duit. Orang Islam dapat duit. Teknologi, pada dia. Tak apa, kami tolong teknologi. Tak membina kekuatan sendiri. Dan Israel melalui Zionis telah berjaya menubuhkan negara Israel 1948 dengan bantuan kuasa besar dunia. Dan masih yang sama menjadi pengawal barisan depan orang Islam. Sumber-sumber tenaga banyak kawasan itu. Israel bergabung dengan kuasa besar. Di mana Islam yang menang mengikut gerakan Fazli, gerakan pembaharuan. Balik pada Islam semula. Memanglah di sana ada orang Islam yang fanatik mazhab, yang tidak bertafakuh dalam urusan agama. Ada orang Sunni yang tak faham agama sendiri, fanatik mazhab Sunni. Ada orang Syiah, fanatik Syiah. Ada orang Khawarij Ibadi, fanatik Ibadi. Kerana fanatik ini yang telah dia menjauhkan Islam. Sekarang ini banyak kalangan ilmuwan muncul daripada semua mazhab. Sudah tak ada masalah. Kebetulannya, 1929, revolusi Iran 6 gulingkan Syah. Syah yang menanamkan mazhab Syiah dengan sekuat-kuatnya di Iran. Jadi mazhab negara nak kembalikan bangsa Parsi jadi kuasa besar dunia. Bukan Islam, tidak. Ini Syah. Khomeini, gerakan Islam era ini bergabung dengan semua gerakan Islam dunia. Belum revolusi itu kami selalu berjumpa
di Eropah berjumpa perbincangan antara satu sama lain. Masing-masing berjuang dari diri masing-masing untuk menegakkan Islam. Masing-masing berjuang. Dia menang revolusi Islam di Iran. Khomeini telah membawa satu perubahan mazhab Syiah. Dari Wilayatul Muntazar, kepimpinan Mahdi Muntazar. Nak meletah negara, kena tunggu Imam Mahdi datang. Tak semua jemaah, nanti Imam Mahdi turun. Tak semua jemaah, nanti Imam Mahdi turun. Ini fanatik Syiah ini. Khomeini telah mengubahkan Wilayatul Faqih, kepimpinan ulama. Kepimpinan negara bukan tunggu Imam Mahdi. Pilih kalangan ulama dan ilmuwan orang Islam untuk memimpin negara. Ini sama dengan mazhab Sunni. Al-Mawardi, Imam Al-Haramain, Abu Ya'la Al-Farrah dan lain-lain termasuk Ibn Taymiyah menulis dalam kitab-kitab fiqh politik. Kepimpinan negara mestilah dipilih dari kalangan, kalau Syiah kepimpinan ulama yang mustahil. Kitab Sunni kata, nak jadi pemimpin ialah al-ilmu al-mutawassit ila ma'rifatil ahkam wal nawazil. Al-Mawardi kata, mestilah mempunyai ilmu yang boleh mengetahui hukum-hukum agama dan masalah-masalah semasa. Sama saja. Sama saja. Bila muncul di Iran, mereka bimbang dengan orang Islam balik semua tu. Balik sana bahaya, mesti dihalang. Negara ini mesti dihapuskan. Iran pula bila dia menang, dia tunaikan wa'idulhum mastata'tum min quwwah. Sedia kekuatan mengikut kemampuan yang telah beri. Mereka bangun teknologi. Tak bergantung dengan barat. Tak bergantung dengan mana-mana. Dia ambil semua daripada China, daripada Rusia, daripada mana. Termasuk saintis-saintis yang belajar di Amerika, pulang balik membina kekuatan dia. Dan berjaya membina kekuatan yang boleh mencabar Israel. Dalam masa yang sama dia bantu orang Islam di mana saja di Bosnia, termasuk di Palestin. Kumpulan Hamas, Tanzim Jihad. Ini kumpulan Sunni bukan kumpulan Syiah. Yang menang pilihan raya di Palestin 2006, menang pilihan raya amat, menang pilihan raya simple majority. Tapi tak dibenarkan tubuh kerajaan. Tak benar tubuh kerajaan. Kerana Hamas nak tubuh kerajaan Islam. Tak dibenarkan. Malangnya negara Arab dan OIC tak aktif. Tak boleh jadi anggota OIC, tak boleh jadi PBB. Diterima hanya PLO. Parti yang minoriti. Yang minoriti ini berlaku. Kemudian Hamas bunuh dengan Tanzim Jihad di Gaza. Pertahan kawasan dia. Laksanakan dia mampu. Gaza dikepung. Dikepung yang Rabah. Jadi penjara kecil. Bukan saja Israel, termasuk kuasa besar. Bantu Israel. Dengan senjata yang tak terhad. Termasuk senjata yang diharamkan oleh undang-undang antarabangsa. Senjata pemusnah. Ada pun orang Islam, Allah Ta'ala membenarkan sedia senjata, tapi tak boleh pemusnah. Wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Kamu boleh berperang, tapi tak boleh melampau. Tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh orang tak terlibat dengan peperangan. Ini peraturan Islam. Dia tak boleh bunuh semua. Menyebabkan Hamas dikepung. Yang paling kuat Iran. Maka Iran menjadi sasaran. Negeri-negeri Islam diurut dengan tolong Iran. Kalau itu Iran, Amerika akan bertindak. Eropah akan bertindak. Contohnya bila Iran sekat Selat Hormuz. Sekat. Sebagai satu langkah politik. Sekatan ekonomi ini boleh buat. Nabi pernah buat. Sekatan ekonomi. Bila Oman bersama dengan Iran, Amerika beri amaran. Oman juga akan diserang. Ceritanya bukan perang mazhab. Bukan perang masul. Orang nak menghalang orang Islam jadi kuasa besar semula. Dan semua parti-parti Islam
Yang menang dalam pilihan raya dinafikan, disekat dan ditindas. Di Indonesia, Parti Masyumi menang tahun 55. Masyumi tubuh kerajaan di Indonesia, almarhum Dr. Mak Nasir jadi Perdana Menteri Indonesia. Setahun diharamkan Parti Masyumi. Di Algeria, Gerakan Islam menang pilihan raya Perbandaran. 74% dibatalkan pilihan raya. Di Turki, bila kumpulan Islam menang, dibuat perlembagaan Turki tak benar Islam berkuasa di Turki. Ditulis dalam perlembagaan. Dipanggilnya Erdogan. Saya kena sebutlah. Erdogan, jeneral tentera, panggil Erdogan, buat perjanjian, bersaing bertulis. Tanda tangan. Kalau dia menang, tak boleh laksanakan Islamistik. Demokrasi tak apa. Erdogan bersaing. Ini berkelahi Abu Bakar dan Erdogan dalam masalah ini. Ini berlaku sebenarnya. Kita menang di kandang Terengganu. Dirampas realiti. Ini apa ni? Rampas realiti. Disekat peruntukan dan sebagainya. Ini langkah untuk menghalang Islam berkuasa semula. Ini yang berlaku. Perang antara Israel dengan Iran sekarang ini. Israel dibantu oleh semua kuasa-kuasa besar dunia. Di mana Perancis dan Britain mereka membekalkan Israel dengan senjata nuklear sejak tahun 1960-an. Saya dah baca. Di Israel ada pengkalan. Pengkalan nuklear dari Israel. Di Beirut sama. Iran, ulama dia berkata tak boleh buat senjata nuklear. Untuk keamanan, tak apa. Untuk elektrik, perubatan. Ini dibenarkan. Tapi tak percaya, takut Iran ada senjata nuklear. Mengapa Iran tak serang Israel? Musnahkan nuklear dia. Iran beritahu kat saya, kalau serang jana nuklear Israel itu, bukan orang Yahudi kena. Habis dia punya bahan orang Arab kena berlaku. Sebab tu dia berhati-hati dalam perang ini. Jadi banyak orang tak faham. Ini masalah-masalah politik. Yang kita kena faham, di sebalik isu berlaku itu adalah untuk menghalang orang Islam jadi kuasa besar semula. Bukan kerana Islam Muslim. Islam menindas. Tapi kerana pengaruh Islam yang ada. Bila berlaku perang Gaza, bila orang Gaza Hamas menawan asal-asal Israel, tawanan dilayan yang baik kerana Islam mengajar tak boleh bunuh tawanan. Boleh saksi tawanan. Dan mesti sasaran tentera saja Islam. Bila Israel menyerang, tak gali sasaran apa, dan tawanan-tawanan daripada Hamas dibunuhnya. Bila berlaku tawanan Israel dibebaskan, tawanan ini kita. Sebab dia ada orang Islam, orang Hamas dilayan baik. Sehingga pengaruh ini sampai ke Eropah. Menyebabkan orang bukan Islam di Eropah mula menentang Israel sekarang. Dan pengaruh Islam masuk ke Eropah. Tak mereka anak sebarangnya. Walaupun digunakan Islamophobia untuk memburukkan Islam. Orang Eropah ni, orang putih dia suka membaca. Kalau saya naik kapal terbang, saya tengok orang putih baca buku. Kita orang Melayu tengok filem. Orang putih baca buku. Dia ingin tahu. Bila orang kata Islam ni, Islamophobia, nak apa dia Islam? Menyebabkan banyak ilmuwan barat yang berminat dengan Islam. Bersimpati. Maka dia masuk Islam. Ini berlaku. Ini sebenarnya yang perlu kita fahami isu yang berlaku pada hari ini sebenarnya untuk mencabar Islam. Bukan masalah-masalah lain. Islam dianggap bahaya. Bukan banyak kenyataan. Islam lebih bahaya dari komunis. Islam lebih bahaya dari segala-galanya. Kenapa? Kerana kata dia, Islam ni kalau dia berkuasa, dia menguasai dan mempengaruhi hati-hati manusia. Bukan sahaja mempengaruhi negeri, mempengaruhi hati-hati manusia. Ini yang saya kutip sebenarnya. Saya telah dalam para surah amaran. Saya tak cukuplah kepada itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Berhormat Tan Sri atas syarahan yang begitu ilmiah bernasas penuh hikmah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Permata Ummah untuk naik ke atas pentas bersama-sama Yang Berhormat Tan Sri untuk menyempurnakan gimmick pelancaran buku perang Iran Israel. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Hadirin hadirat yang dihormati, apa yang sedang kita saksikan pada ketika ini bukan sekadar pelancaran sebuah buku, ia merupakan simbol lahirnya satu lagi khazanah ilmu yang merakam pandangan seorang ulama negarawan terhadap isu yang sedang membentuk perjalanan dunia hari ini. Mudah-mudahan karya ini menjadi sumber rujukan untuk kesedaran dan panduan kepada umat Islam dalam memahami realiti konflik yang sedang berlaku. Baiklah, sesudah bergambar, marilah kita bersama-sama mengabdikan detik bersejarah ini sebagai tanda penghargaan terhadap usaha dakwah dan penyebaran ilmu yang tidak pernah terhenti. Alhamdulillah, dengan selesainya gimmick pelancaran ini, buku perang Iran Israel secara resminya dilancarkan dan dipersembahkan kepada masyarakat Malaysia dengan tempat. Marilah berjumpa yang berakhir, asal betul-betul yang berikan kehadiran orang serta ahli yang berbahasa dengan Allah untuk mengambil tempat. Bersilakan. Allah Akbar. Allah. Seterusnya, marilah sama-sama kita hayati tayangan video montas khas yang telah disediakan oleh tim Pustaka Permata Ummah. Mari kita saksikan. Those are the objectives of Epic Fury. Operation Epic Fury. Operation Epic Fury. Operation Epic Fury. Operation Epic Fury. Operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Iran diteruskan sepenuhnya. Keselamatan rantau Asia Barat bertambah meruncing susulan serangan mengejut Israel dan Amerika Syarikat ke atas Iran. 28 Februari 2026, Israel dan Amerika Syarikat melancarkan serangan mengejut ke tengah-tengah jantung negara Iran, iaitu ibu kota Tehran. Ledakan demi ledakan bom kedengaran. Pemimpin tertinggi Iran gugur syahid. Dunia terdiam. Namun bagi mereka yang memahami Al-Quran, ini bukan sesuatu yang pelik. Ini adalah sambungan sebuah episod peperangan yang telah bermula sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang mempersoalkan mengapa Iran menjadi sasaran. Jawapannya tidak serumit yang disangka. Iran tidak diserang kerana mazhabnya. Iran diserang kerana mempertahankan Palestin. Hamas, Tanzim Jihad, Hezbollah dan Ansarullah Yaman semuanya disokong oleh Iran. Sedangkan negara-negara Arab lain yang hidup kaya raya, jiran negara bersebelahan Gaza, memilih untuk diam membisu. Kita pula masih sibuk mempersoalkan Iran atas nama perbezaan mazhab, sedangkan Israel dan Amerika tidak pernah peduli sama ada seseorang itu Sunni atau Syiah. Mereka menyerang semuanya tanpa mengira mazhab, tanpa mengira sempadan negara dan agama. Inilah yang ditegaskan oleh Tuan Guru. Kita perlu bermuhasabah. Musuh kita hanya satu. Persoalannya, siapakah yang berani menjawabnya dengan ilmu dan dengan jiwa?
Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang adalah antara mereka yang tetap pendirian dengan jawapannya. Bukan sekadar figura pemimpin politik, tetapi sebagai seorang saksi hidup kepada sejarah dunia. Beliau mengenali Ayatollah Ali Khamenei sejak awal 80-an ketika revolusi Islam Iran baru sahaja berputik mekar. Beliau pernah duduk sebilik berbincang dengan Hasan Nasrullah. Beliau hadir di medan lapangan ketika roket jatuh berdekatan pentas ucapan. Ini bukan analisis yang dihasilkan dari kejauhan. Ini adalah kesaksian seorang ulama yang berada di tengah-tengah peristiwa itu selama lebih 4 dekad. Karya ini merentasi 12 bab, bermula daripada akar sejarah Palestin, membongkar konspirasi Zionism, merakam peristiwa Taufan Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 yang lalu, sehinggalah kepada wawasan kemenangan yang dijanjikan Allah. Karya terbaru, Perang Iran-Israel, oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, terbitan Pustaka Permata Ummah. Dan sebab itu saya tulis buku ini untuk membetulkan sikap kita orang Islam supaya betul-betul mengikut siasat syariah.